Okey, bahagian tank Rapido 7 liter. 7 liter guys. Tak ada apa pun. Cuma tu je lah. Kan? Cuma tu je lah. Masih original. Cuma tank footrest. Hai guys, Assalamualaikum and good morning. Okay, right, sekarang ni pukul 10.15 minit pagi. Hari ni rasa terberapa nasihat sangat. Sakit badan weh. On off. Tak tahulah kenapa. Lepas tu video pun sekian lama tak ada. Sekarang ni nak masuk studio jap. Nak tunjuk something wrong dekat korang. Surprise dekat korang kan. So jom lah kita masuk studio jap. Lama tak masuk studio. Memang betul-betul lama. Hari ni ada peluang sikit. Lepas tu ada nak buat video walk around. Walk around. Jom lah kita pergi sana studio. Okay, right. Saya baru je dapat khabar berita daripada jeli ke gerik, gerik ke jeli. Seekor anak gajah yang berusia 5 tahun yang kena langgar oleh satu lori ayam. Kasihan weh. Sampai ibu gajah menunggu kat situ sehingga lori ayam tu dialihkan. Tengok kasihan juga weh. Sebab situ memang pot geng-geng gajah, geng-geng abang besar kan. Dalam malam memang tak nampak apa. Memang jalan tu memang tak ada lampu. Memang gelap gelita. Kasihan. Tak apalah, gajah dah takdir kan. Okey lah, jom kita masuk studio. Okay, right. Dah sampai studio. Lama tak masuk studio kan. Okay, right. Ni adalah motor saya. Dah nampak dah. Okay, hari tu warna silver kan. Warna putih macam ni kan. Warna putih macam ni kan. Saya dah tukar konsep. Cuma magat je lah saya tak tukar. Ni adalah warna hijau pucuk pisang. Okay, nampak macam cacat sikit lah. So tak apa. Magat tu mungkin saya malas nak tukar. Nanti nak tukar lagi kan. So ni adalah ori kedai. Atau ori kedai, maaf, ori kilang. Asal daripada motor. Kawasan ni adalah kepunyaan abang ipar saya. Saya ambil. Dia kata nak jual. Saya ambil terus. Okay, saya terus ambil. Lepas tu saya pasang stiker rempit otak tak kosong. Okay, full warna hijau pucuk pisang. Hijau apa, hijau pucuk lah, lebih kurang macam tu. Okay, masih ada footrest Rapido. Sprocket stay lagi 48
15. Rantai o-ring dah berkarat dah. Tak cuci. So malas nak cuci. Tayar TS 692 masih okey lagi. Sebab saya tak main corner, tak jalan jauh, masih stay okey. Sport ring ori lagi. Ori kilang asal motor. Nak dikatakan full set lah ori. Ori kilang asal motor memang full set lah. Cuma Forest Rapido. Okay, Forest Rapido. Ori Rapido. Bakul kacang. Semua complete lah. Carrier ori lagi. Semua ori lah. Cuma Normal plate papa plate ni saya pakai besi punya. Tak main lah. Yang plastik punya cepat patah. Okay, plastik cepat patah. Tak ada apa pun. Cuma dekat dekat sini trip. Okay, trip punya side mirror ni dia loose. Ada loose sikit sebab ada jatuh hari tu. Jatuh orang kata jatuh bodoh macam tu lah. Terbalik kan, sebab tokat tak berapa nak cekam sangat. Tayar depan ni JRT saya tak tukar lagi sebab tayar bakar pun dah dekat 300 lebih. Macam tayar kereta baru 300 lebih baik. Mahal. Tapi tak apalah. Nyanyi tip-top. Nyanyi sedap. Okay. Enjin ori lagi. Tak pernah buka. Belok masih ori. Head masih ori. Bahagian dalam pun masih ori lagi. Okay. Tak ada apa. Dikatakan enjin ni tak pernah diusik. Tak pernah diusik. Okay. Bahagian tank Rapido 7 liter. 7 liter guys. Tak ada apa pun. Cuma tu je lah. Kan? Cuma tu je lah. Masih original. Cuma tank footrest. Tu je lah ori. Rapido punya ori. Sprocket dah tukar. Depan belakang. Rantai dah tukar. Tayar dah tukar. Kan? Saya pakai minyak kuat anti tank. Korang boleh tengok dekat Shopee, dekat TikTok. Boleh belilah kat situ. Kan? Rasanya tak ada apa dah. Saya nak walk around. Cuma itu je lah. Saya tukar cover set. Okay. Warna hijau pucuk. Okay. Nak kata kuning tak kuning, nak kata hijau tak hijau. Okay, orang kata hijau pucuk. Nampak menyelah pula kan. Kalau tengok jauh, daripada jauh kan, nampak cantik je, nampak comel je. Tapi nantilah saya nak tukar cover set warna garang sikit, iaitu Monster 46. Monster Doctor 46 Rossi punya brand. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki kan, nampak cantik pula kan. Okay, right. Jom lah balik. Nak sambung kerja. Sebenarnya saya ni pening kepala ni. Cuaca panas sangat. Memang agak panas. Memang betul-betul panas lah 2-3 hari ni. Tak ada hujan. Aduh. Orang lain sedap je kan, pergi ride. Saya kerja kan, masih kerja.
Aduh. Hari ni pun video tak panjang dan juga tak pendek. Just saja nak kontenkan video saya. Memang betul-betul lama tak ada video. Memang betul-betul lama tak ada video. So inilah peluang untuk saya buat video. Kalau dekat Putrajaya ni, waktu malam memang cantik. Memang cantik. Dia sebab kaya dengan lampu, kaya dengan traffic light. Itulah Putrajaya. Kalau dengan KL tu beza sikit lah. Dekat KL kaya dengan pembangunan. Dekat sini kaya dengan lampu dengan isyarat. Lampu cahaya lah, cahaya dengan lampu isyarat di Putrajaya. Nombor 2 KL. Nombor 3 Shah Alam. Shah Alam ada ICT kan. Kaya dengan ramai juga pelacung kat sana. Kalau Putrajaya ni pelacung di siang hari, malam tu jarang lah. So pada panjang dah ni video saya, sampai sini sajalah. Okey, kawasan baru tukar kawasan. Sudah saja bosan kan, kita main tukar-tukar lah kan. Okey, sampai sini saja video. Kita jumpa next video. Ataupun kita akan jumpa next tajuk akan tiba 2-3 hari lagi. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Next video. Peace ya. Bye bye.